Trik kali ni bukan biasa-biasa. Lapan je berada hutan, panjat batu, melitah songar semua untuk satu misi. Kali ni Abu Wei pecah rekod peribadi tengah paling besar dalam hidup Abu Wei berjaya didaratkan. Nak tahu macam mana perjalanan gila ni berlaku? Jom ikut Abu Wei masuk hutan. Hamai. Pagi dalam hutan ni udara dia lain macam guys. Sejuk, nyaman, bunyi sungai pun boleh buat tenangkan jiwa. Sebelum Abu Wei turun casting ikan tengah, Abu Wei start dulu dengan secawan Lux Cafe 3-in-1 Caramel Macchiato. Rasa dia creamy, tak manis sangat dan lemak macchiato tu sedap sampai melekat dekat tekuk. Bancuh pun senang, larut cepat walaupun dalam hutan. Allah Akbar, nikmat. Minum air panas-panas, kena pula dengan caramel macchiato. Pagi-pagi dalam hutan pula. Tepi sungai pula. Aduh. Assalamualaikum. Okey, hari ni Abu Wei duduk di sungai. Jadi hari ni Abu Wei nak tubik memancing ikan tengas lah. Ikan tengas dan ikan keluh. Kalau boleh ikan keluh tu salah satu bonus lah. Jadi target kita tengas hari ni. Jadi kita hari ni mari dengan kaki jalan. Jadi lah ni dia lah ni nak tukar dah nama daripada kaki jalan menjadi kaki ngai dah pula. Oh, bagus. Aduh. Sekarang lepas dulu. Ada. Okey. Ni bagi-bagi Abu Wei tak kita ni. Okey. Kelar dah. Kita. Tangan pakai roti. Okey. Jadi jom lah kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala nak beri rezeki gapo pada hari ni. Hamari. Okey, inilah salah satu perjalanan yang kami kena tempuh untuk memancing ikan tengas. Jadi Abu Wei tak usah kecek banyak. Saya awak layar sendiri dan layar umpama saya awak sendiri ada dalam ni. Hamari. Tak usah pakoh. Pakoh kat sekali gak ni. Ni mau jalan nak gingai deh. Dia kena minat dan gila baru boleh mari. Okey, ni antara first strike Abu Wei. Saya awak tengok kerakusan ikan tengah menyambar upek deh. Oh, strike. Alhamdulillah. Oh, nampaknya nak strike. Nang. Strike ya? Oh, sakit. Tengah tu. Tengah. Oh. Boleh? Tengah. Tengok bibir tu. Bibir lain. Oh, dia ada butuk ke apa? Ni salah satu halangan yang mencabar kita kena litah lubuk es. Saya yak dah. Dia minat tapi kena tambah gila sikit. Baru dia mari. Tangki. Apa kau kena berenang gini mungkin dia lah. Jom. Okey guys, ni lubuk yang agak dalam juga. Bila berjumpa dengan lubuk, kita orang kena litah untuk meranduk naik ke atas lagi. Perjalanan untuk memancing ikan tengah ni bukan benda yang mudah guys. Dia sangat-sangat mencabar. Kalau kata tidak minat dan juga tidak gila, dia tak akan sapa guys. Kalau saya awak tanya Abu Wei berbaloi ke mari sini semata-mata untuk memancing ikan tengah, bagi Abu Wei sangat-sangat berbaloi. Sebab bagi orang lain mungkin menampak letih, basah, berlumpur, tapi bagi Abu Wei itulah jin yang paling mahal, paling asli, paling sedap dalam hidup. Masuk hutan jalan jauh, redah haru, panjat batu, itu semua menguatkan badan. Tapi yang paling mahal, dia tenangkan jiwa guys. Oh, strike. Oh.
Oh, strike guys. Kasar. Kasar. Alhamdulillah. Ini baru jolas high guys. Thank you. Okay. Okey, kali ni jom kita tengok sahabat Aberware ni. Dia strike ikan tengah yang bersaiz 1.6 kilo deh. Jom kita tengok dia layar start ke mana. Ini Itu ada video. Tidak ada video. ngata kental lah. Aduh ni. Barang. Ini barang. Ada duit belum tentu ada barang. Hiking selama 8 jam semata-mata ni be. Tengah yang saiz idame. Ni. 8 jam hiking. Semata-mata dia. Alhamdulillah hari ni kita boleh tengok juga, boleh pegang. Dan insya-Allah kita akan masuk makan saiz idame ni. Saya apa tu? Ni saiz idame lah. Saya dah ambil. Berapa kilo be? Ni sekilun ni. Skelun ni sama berat dengan baby baru beranak. Terang. Kau tengok ni. Kau tu. Kau tunjuk jalan, tak tunjuk kau tunjuk jalan kau tu. Straight. Saya aku cabut. Kau enggak masuk benda tahu. Oh. Beres. Selamat. Dapat diselamatkan lagi. Okay, alhamdulillah hari ni strike kita. Jadi untuk setup hari ni habis pakai ray daripada Shimano Adibara DC, tali 20 LB daripada ESP Emo Plus 832 dan juga leader 20 LB juga. Jadi root, untuk root kita pakai root Mossy Hawk Travel root 4 piece. Dan juga dua kita pakai spinner daripada Huzairi Works. Memang killer lah spinner ni. Spinner ni Abu ambil saya yang paling besar sekali. Okay, alhamdulillah. Bismillah. Go far Bismillah. Bye. Oh. Gay. Tahniah weh. Alhamdulillah.
Oh, strike. Lucu. Auto release. Tak usah mana. Okey, masa ni Abu berhenti rehat. Kita orang dah daga air dah. Kita orang masuk air dulu. Kali ni Abu masuk air kopi nenas daripada dia Aimi. Tapi bau dia wangi be. Masuk kita bubuh ni. Bau dia memang wangi. Dia dalam satu kotak ni ada 6 sachet Harga pun rasa pun tak mahal. Belah-belah ya saja. Comel kalah dia. Kopi pineapple be, kopi nenas. Jarang kita jumpa kopi nenas ni. Pakai segera gini pula. Dia rasa kopi, kelak kopi campur dengan rasa manis-manis nenas. Memang bijuk dia rasa unik padu ni emak. Duduk tepi sungai, minum kopi nenas. Bersama ikan tengah mulut. Besar mulut ikan tengah Okey, jadi siapa-siapa yang nak try air kopi pineapple ni, kopi dengan espresso nenas, boleh dapat ke dekat rumah orang ataupun dekat TT Shop. Dia ada 2 platform tu untuk beli online. Dalam episod yang kedua nanti saya awak boleh tengok ikan yang saiz 2 kilo ni abang fight macam mana, dan apa yang kita orang buat dengan ikan tu, kita orang masuk gapo, jauh lagi perjalanan kami. Nanti kita sambung di part 2. Banyak lagi nak cerita dalam tu. So stay tune guys. Hamari.